Saya tak sabar nak rasa ramen dulu. Inilah ramen ayam. Wagyu saya belum sampai lagi, tapi bau dia dah buat perut saya bergelora. Saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedapnya. Tengah-tengah buat voice over pun tengok makanan ni pun rasa terliur balik. Teringat-ingat rasa tu melekat sampai dekat hati. Okay guys, next menu yang ditunggu-tunggu, spaghetti wagyu. Peminat spaghetti, peminat wagyu, mari sini rapat-rapat. Kalau boleh bau, korang ambil lah bau ni. Guys, memang padu dan memang sedap. Kenalah dengan tekak saya ni. Licin habis saya bedal makanan menu spaghetti wagyu ni Bersama kita rasa Gombak Gems tersetia, menjelajah Gombak penuh cerita. Gombak Gems, Gombak Gems. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya nak layan spaghetti wagyu ni sekejap sampai habis, sampai licin. Korang yang tengok video ni sampai habis ni, apa lagi, lokasi saya dah tunjuk, suasana kedai pun saya dah review. Sekarang giliran korang pula support restoran-restoran tempatan, lagi-lagi dekat dalam area Gombak ni je. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share untuk support channel Gombak Gems. Jom terokai keistimewaan Gombak bersama Gombak Gems. Assalamualaikum dan bye-bye. Okay guys, jangan lupa subscribe Gombak Gems, okay?